Hujan lebat semakin memburukkan keadaan dan menyukarkan usaha bantuan di Myanmar ketika mana media negara itu melaporkan jumlah kematian akibat gempa bumi kuat akhir bulan lalu meningkat kepada hampir 3,500 orang. Gempa bumi berukuran 7.7 skala Richter 28 Mac lalu itu meruntuhkan bangunan, memutuskan bekalan elektrik dan merosakkan jambatan serta jalan raya di seluruh negara. Kerosakan teruk berlaku di Bandar Sagai yang terletak berhampiran pusat gempa serta di Mandalay, bandar kedua terbesar di Myanmar yang mempunyai lebih 1.7 juta penduduk. Media negara yang dikendalikan pemerintah junta kini melaporkan 3,471 kematian yang disahkan dan 4,671 orang cedera manakala 214 lagi masih hilang. Berikutan trauma untuk kembali ke kediaman masing-masing, ramai penduduk yang memilih untuk tidur di luar di dalam kemah. Bagaimanapun, hujan lebat yang melanda menyebabkan penduduk dilema untuk memilih berlindung dalam bangunan berisiko atau bertahan di luar dengan keadaan cuaca tidak menentu. Ketua Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, orang ramai kini berusaha membina semula kehidupan di mana mereka memerlukan makanan, air dan bekalan elektrik. Beliau berkata ramai penduduk di kawasan itu masih tiada tempat perlindungan sambil menyifatkan skala kerosakan di kawasan itu sebagai sangat dahsyat. Pakar bantuan memberi amaran keadaan hujan dan suhu panas terik meningkatkan risiko berlakunya wabak penyakit di kem sementara yang menempatkan mangsa terjejas.